So inilah bunyi bunyi kereta elektrik. Nampak? Dia tak ada bunyi enjin. Okay. Dia memang bunyi kipas je. So dalam video ni kita akan kongsikan beberapa perkara yang kami rasa kami kena share lah kan. So nanti kami akan share kan, just tonton je video ni sampai habis kalau nak tahulah sama ada kereta ni apa yang kekurangan dia atau kata kelemahan dia lah pada kami yang dah pakai ni. Seperti yang kami janjikan lah, dalam video ni kita nak share kan kelemahan ataupun yang kami rasa kekurangan kepada Honda EN1 yang kami dah beli ni. Dia bukan kelemahan lah, tapi pada kami dia kekurangan juga, okay? Sebabnya pada kami pun fikir kenapa dia tak buat macam tu, kenapa dia tak buat macam ni. Tapi mungkin ada reason ataupun design kenapalah dia jadi macam tu, ataupun kenapa Honda design dia punya EN1 tu macam ni. Okey, jom kita tengok Jadi yang pertama kami nak kata kecewa sikit adalah sebab button lock button ni. Okey, lock button dengan unlock. Okey, kebanyakan kereta yang kami ada sebelum ni, even kami pernah pakai Pro 2, kami pernah pakai jenama lain kan. Biasanya button lock ni dia ada sekali dekat co-pilot punya tempat lah. So jadi kalau macam kita lupa dekat sini, okay, dekat sini kita akan dapat lock dekat sebelah co-pilot. Ataupun macam dekat Pro 2 kadang-kadang dia letak kat tengah. So jadi dekat tengah ni co-pilot boleh bantulah pemandu untuk lock ataupun auto lock lah. Ataupun setengah kereta bila kita tekan brake saja kat bawah, dia akan lock, okay, dia akan auto lock, which is selamat lah. Sebab pada kami biasa dengan auto lock ni sebenarnya dia membantu. Sebab bila kita terlupa, kadang-kadang bila kita dah jalan kan, kita tak tahu kan, kita parking tiba-tiba orang masuk ke apa kan. Tapi pada kami itu salah satu keselamatan atau ciri-ciri yang kami sangat tekankan lah, ataupun kami rasa kenapa letak satu je kat sini kan. Patutnya letaklah dekat tengah ni ke satu, ataupun dekat belah tepi sana tu lagi satu. So co-pilot boleh bantu, ataupun bila kita tekan brake aja dia terus auto lock semua pintu. Tapi mungkinlah ada sebab atau ada reason lah kan kenapa Honda buat macam tu. Mungkin sebab dia tak nak kalau apa-apa jadi nanti auto lock, lepas tu mungkin tak boleh nak buka ke apa benda, kami tak pasti. So pada kami itu adalah salah satu kekurangan yang kami rasalah sebagai owner. Jadi patutnya kena ada lah option tu, letak kat tengah ataupun letak kat co-pilot sebagai second ni lah yang membantu untuk lock dan auto lock. Okey, perkara kedua adalah berkaitan dengan skrin ni. Okey, so skrin ni, okey, pada kami lah, okey, setelah kami dah pakai, kami sendiri dah rasa dia punya pengalaman berkaitan dengan skrin ni ataupun button-button yang ada dekat kita punya dashboard ni lah. Okey, untuk skrin ni sebenarnya lah, okey, dia adalah bahaya. Okey, sebagai contoh, bila kita dah bawa kereta kan, sometimes button fizikal tu sangat perlu. Sebab apa tau, bila kita dah bawa, contoh time kita dah jalan tu baru kita nak setting, kita nak tekan mapping ke apa benda ke, skrin ni dia kadang-kadang kita cuba tekan dia tak kena. Kadang-kadang bila kita nak adjust dia tak kena, sampai sekali dua kali kita kena tekan. Terutamanya pasal map lah. Map tu kita kena berhenti. Kalau dinasihatkan, kalau kita nak adjust ataupun kita nak apa-apa, kita kena gunakanlah sama ada voice ke, okay, ataupun setting dululah sebelum berjalan. Okay, lepas tu kan macam button aircon, dia bagus je dia bagi dalam bentuk yang macam ni skrin. Tapi sebenarnya button fizikal tu lebih baik tu. Sebab bila kita sejuk, kadang-kadang kita nak adjust kan, kita mandu. Bila kita nak tekan yang button skrin ni, kadang-kadang dia tekan tu kadang-kadang terkena, kadang-kadang tak terkena sebab kita nak kena tengok depan.
kita sebagai pemandu kita nak tengok depan. Jadi bila kita tak rasa fizikal, dia menyebabkan kita terganggu lah dari segi pemanduan bila kita nak bawa ke depan. So pada kami, pada asal dia, kami sangat kagum dengan skrin yang besar. Tapi bila kami rasa dari segi keselamatan kan, dia sangat bahaya sebenarnya. Macam yang ni, yang common aircon lah. Lepas tu button audio semua apa kan, semua pakai skrin So, jadi kalau tak ada co-pilot kat sebelah, dia memang agak bahaya. So kami tak nafikan juga, mungkin lah kalau bawa seorang diri, dia memang kena adjust dulu. Dari segi suhu ke, dari segi skrin ke, radio ke, whatever ke kan, kena adjust dulu. Ataupun mungkin berhenti lepas tu bawa adjust balik. Sebab bahaya, sebab kadang-kadang bila kita tekan tu memang tak kena. Bila tekan kan, dia tak kena. So itu adalah salah satu kekurangan lah yang kami rasa dekat Honda AN1 ni lah. Okay. Jadi kena hadirkan juga button fizikal bagi komponen-komponen tertentu lah pada kami lah. Okey, kekurangan yang ketiga pula. Okay, kekurangan yang ketiga adalah pada kami adalah wireless charging ni. Okey, bagus dia sediakan wireless charging ni. Okay, kami tak nafikan. Jadi just letak, dia charge. Tapi bagi bateri yang sangat-sangat rendah ataupun you berada dalam keadaan yang bateri sangat lemah, wireless charging ni tak membantu. Okay, wireless charging sangat tak membantu. Kami dah pernah try, kami try lah saja je kan, kita try. Bila kita dalam keadaan 10% ke 15%, kita pun duduk lah letak situ kan, charge kan, pakai map, pakai apa lagi, bluetooth semua connect kat sini kan. Lepas tu anak lagi share internet semua apa benda kan. So jadi kita punya bateri tu memang kita wireless charge je tak naik pun. Kadang-kadang naik 1% je. Sepanjang-panjang drive tu tak naik langsung, 1%, 2% je naik. Jadi kami tak rasa lah wireless charging ni berguna sangat sebenarnya. At the end kami prepare lah juga wire, which is yang ada kat situ adalah Type C. Type C, USB. Lepas tu dekat belakang seat kita, dekat belakang ada 2 Type C lagi So jadi kami rasa yang ni memang kelemahan jugalah. Kalau dia nak letak wireless charging pun patutnya biarlah yang laju sikit lah. Yang laju sikit, yang which is boleh charging dalam 5% ke 10% ke kan. Ini bila pakai dia punya capability untuk charging tu, ya Allah, better tak payah charge pakai wireless, better pakai kabel saja. Sebab kalau pakai kabel, kami charge daripada 5% tu ataupun 10% lah kan, kita terdesak kan, dia naik juga sampai 50 ke 60% laju. Yang ni memang tak naik. Jadi jangan harapkan sangat dengan wireless charging. Better bawalah kabel untuk keselamatan. Bawa kabel lebih baik daripada berharapkan dengan wireless charging yang Honda bagi ni. Okey, kekurangan seterusnya adalah kekurangan port charging dia. Okey, bagus sebenarnya port charging ni letak dekat depan. Tak dinafikan, bagus letak kat depan. Kita nak charge pun senang daripada wall charge ke dekat luar ke, kita nak charge sebab dia hanya dekat depan kan, dia senang. Tapi masalah yang semua orang tak tahu adalah port charging kat depan ni. Let's say kalau kita berlaku pelanggaran dengan kereta depan, port charging kita terus rosak. So jadi kalau benda tempat ni pecah, bengkok, contoh waktu tu bateri kita tinggal lagi dalam beberapa persen. Waktu tu macam mana? Kalau let's say kata port charging kita dah rosak, kita berlaku kemalangan dengan orang kan, benda tu kita tak boleh nafikan lah. So jadi kami pun pelik, kenapa dia buat kat depan. Mungkin waktu tu dia tak fikir dari segi keselamatan kot, dia lebih fikir kepada design ataupun kemudahan pakai wall charger ataupun dekat charging lah. Tapi pada kami dari segi practicality dia, kalau berlaku kemalangan, kami dah suspect lah. Memang kalau berlanggar dengan kereta depan, memang habis lah. Kalau bateri banyak tak apa, tapi masalah kalau let's say bateri sangat sedikit, yang tu memang masalah.
waktu tu memang kata tak ada option lah. Lepas tu nak repair lagi kan. Yang tu antara kelemahan yang keempat lah yang kami nampak dekat Honda EN1. So jadi kami prefer lagi kalau letak charging tu dekat belakang. Okay? Charging dekat belakang lebih baik. So dia selamat. Kalau apa-apa jadi dekat depan ni, kita masih boleh charge lagi dekat belakang. Okay? Itu di antara kelemahan yang keempat. Okey, seterusnya kelemahan yang kelima lah yang kami dapat detect. So kalau kita tengok bila kita buka je pintu kereta ni, dia punya yang belah bawah ni ikut sekali tau. Dia memang design macam tu. Tengok belah bawah ni dia design sekali. Okey, memang nampak bagus, nampak sporty ataupun nampak elegan lah kan. Tapi cerita dia, bila kita berhenti dekat bahu jalan yang ada macam bahu jalan yang ada divider yang tinggi kan, dia sampai memang ada yang divider yang tinggi sampai dekat sini. Bila kami parking rapat, bila kami nak buka pintu, dia terkena benda ni. Benda yang kami rasa macam tak sepatutnya Honda lekatkan sekali benda ni dengan main pintu. Sebab benda ni kalau ikutkan dia tambahan ni, dia sepatutnya benda ni boleh lekat dekat bawah tu sekali kami rasa, dekat belah bawah ni. Tapi dia punya design dia lekatkan sekali lah. So, jadi pada kami benda ni dia sepatutnya lekatkanlah sekali dengan chassis dekat sini kan, pada kami kan, dekat tepi ni. Sebab bila kami parking dekat divider yang agak-agak tinggi, memang masalah ni. Dia akan berlanggar dekat situ. So jadi kami rasa ni pun salah satu kelemahan jugalah. Okay, salah satu kelemahan kenapa dia buat pintu tu sekali lekat dengan benda ni. Kami tak rasa benda tu perlu. Okay, tu antara kelemahan je lah yang kelima. Okay, kelemahan yang keenam yang kami rasa benda ni sepatutnya ada dekat dalam Honda EN1. Sebab harga dia pun kalau ikutkan asal dalam 150k, bukannya harga kereta yang murah. So jadi boleh dikatakan dia adalah kereta premium. Okey, kalau ikutkan Honda dia dah ada teknologi which is kamera kan, dekat belah side mirror sana. Kat side mirror sana tu dia sepatutnya dia dah ada satu teknologi yang boleh nampak bila kita nak bagi signal, dia akan keluar kamera dekat sini. Dia akan keluar apa yang ada dekat belah sana, dia akan tengok, lepas tu kamera dia akan keluar sini. Kebiasaannya macam tu. Yang kami pakai tu Honda Civic lah. Okay, dia boleh kawal dekat signal sini, lepas tu boleh on, boleh tutup. Tapi dekat Honda EN1 benda tu tak ada. Dia sekadar ada sensor je dekat tingkap tu, macam kereta-kereta biasa. So pada kami dengan harga kereta yang 150k ni, dia sepatutnya dia letak sekali kamera. Dia kena letak sekali kamera. Sebab bila letak kamera tu, nilai tu berbaloi lah. Lagipun kamera tu pun Honda dia dah patent dah. Jadi kalau ikutkan dia punya hak sebenarnya, dia nak letak tak letak. Tapi dengan nilai yang ada, yang sepatutnya EN1 ni diletakkan nilai 150 tu, tapi kenapa Honda tak letak? Sebabnya itu pun keselamatan. Pada kami sangat berbaloi kalau ada kamera side mirror macam Honda Civic. Sebab benda tu memang membantu tau. Kadang-kadang kita tak nampak motor kat belah kiri tu. Jadi bila ada kamera tu, kita just aware lah, ada motor. Lepas tu kita boleh tekan kamera tu dekat side tepi tu, kita boleh agak ada sebelum kita nak masuk, kita boleh tengok dulu ada tak motor ke kereta. So pada kami sepatutnya dimasukkan lah, sebab harga dah 150k. Tu antara kelemahan jugalah. Okay, so kalau ikutkan itu je lah 6 kelemahannya so far yang kami rasa macam perlu je Honda ni baiki. Sebab kalau ikutkan kita kan yang pengguna kereta ni lah, mostly kita dah bayar benda ni mahal. Kita dah beli, lepas tu kita nakkan kepuasan, dan dalam masa yang sama kalau boleh kita naklah bendanya semua ada ataupun semuanya baik.
untuk kegunaan. Tapi faham lah, mungkin setiap tu semua telah dikaji oleh Honda. Jadi setiap apa yang dia dah buat tu mungkin akan ada penambahbaikan pada masa akan datang lah. Okay, jadi apa yang kami nampak ni mungkin berkata sebagai seorang pengguna lah, sebab kita pakai daily, kita pakai harian. Jadi bila kita pakai harian, kita nampak lah benda tu. Yang sekadar tengok dekat showroom, yang bukan pembeli, dia tak rasa lah apa yang pengguna rasa. Tapi pada kami banyak juga kelebihan, nanti kami kongsikan jugalah. Cuma ni adalah kekurangan yang kami rasa sepatutnya benda tu ada lah. Benda tu sepatutnya ada. Jadi kenapa Honda tak buat, ataupun kenapa Honda tak consider benda tu kan? Kami tak rasalah Honda tak terfikir, tapi entahlah. Semuanya bergantung pada Honda sebenarnya kan, sebab dia yang keluarkan kereta ni. Jadi kajian dia mesti dia dah kaji kan, setiap apa yang dia dah design tu. Jadi apa yang kata, kita terpaksa terima je lah seadanya. Cuma improvement tu perlu buat lah pada masa akan datang. Macam kami cakap lah, physical button kena ada. Sebab bila travel solo susah ni. Kadang-kadang kita nak klik tekan pun tak lepas, kadang-kadang tak kena. Lepas tu yang charging kat depan tu bagus lah. Kalau kat rumah kita boleh charge wall charge, dekat pun pendek pun wire pun tak apa, tak perlu sampai 5 meter. Tapi kalau kita langgar orang, ataupun orang break mengejut kan, kita terlanggar orang, kan dah jadi masalah. Sebab port charger dah rosak, kemik ke, penyek ke, ataupun patah ke apa kan. So situ adalah punca dia punya tenaga. Jadi kalau kata memang berlanggar depan ni biasa tau, kadang-kadang bukan masalah. Sebab kami pernah alami lah situasi kemalangan kan. Kadang-kadang bukan salah kita pun, kadang-kadang orang belakang laju langgar kita yang terlanggar kereta depan. Jadi depan tu sasah, tiba-tiba apa kata pecah, kemik. Jadi disebabkan oleh tu dah masalah. Memanglah ada insurans, tapi nak charge pun dah susah, nak bawa kan. Macam tu lah, kami rasa macam tu lah. Okay, so itu sekadar perkongsian lah kalau yang nak tahu. Tapi kalau kata pengguna lain, kami tak pasti apa dia punya perasaan ataupun dia punya pandangan. So itu adalah pandangan yang kami nak kongsikan bagi kereta Honda EN1. Okay, so itu sajalah so far yang kami rasa perlu diperbaiki lah. Manalah tahu kan, satu pun dekat Thailand dah keluar EN2. Cuma kami nampak dia punya skrin dah tak besar dekat EN2, dia dah jadi kecil sikit. Mungkin ada banyak button fizikal. Mungkin dia orang dah mula start study benda tu. Benda ni bahaya lah. Pada mula memang bangga lah sebab ada skrin besar. Tapi lepas tu aspek keselamatan kita dah mula terasa kan. Bahaya ni kan, buat tengah-tengah jalan tiba-tiba nak adjust, memang not advisable. Okay, better berhenti tepi ataupun set awal. Okay, itu saja. So kami harap dapatlah bantuan siapa-siapa yang nak survey kita. Tapi benda ni bukanlah kekurangan yang kata teruk. Tapi kalau you boleh rancang, dia tak ada masalah. Okay, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi ya.